Selamat Hari Raya Fitri. Maaf saya patah daripada saya Muzi dari Era Sarawak. Dan juga Adam dari Era Sabah. Betul ya? Selamat Hari Raya Adam. Selamat Hari Raya Ojen. Hai semua, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat datang ke Belagu Beraya Borneo. Wow, excited. Kita kan. So, ni Muzi nak tanya kan. Kita every time kalau kita cakap pasal kunafa ke apa ke kan, sosok pertama dekat dalam fikiran semua rakyat Malaysia is always the one and only Ojen. Ya ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dahsyat. Ya. Favorite. So Muzi nak tanya ni kan. Macam mana Ojen daripada influencer, businessman, tutap raya tahun ni keluar lagu raya. Betul. Cerita sikit macam mana. Sebenarnya Ojen bawa label Rusa Music. Dan Rusa Music pun dia offer Ojen untuk satu lagu raya yang bertajuk Aiwah Raya, dikompos oleh Afan Mazlan, lirik pun ditulis oleh Afan Mazlan. First time Ojen dengar, Ojen macam terus excited sebab Afan ni dia ada buat lagu untuk Aina Abdul. So Ojen memang trust dekat dia lah. So korang kena dengar Aiwah Raya. Sedap ke tidak? InsyaAllah sedap. Memang sedap. Kunafa sedap. So Adam, so adakah lepas ni ialah buat daripada kunafa tiba-tiba lari pergi bidang nyanyian pula. Macam mana tu? Okey, Ojen cuma nak menceriakan dan mewarnai industri muzik tanah air. Bukan nak mencacatkan mana-mana. So Ojen harap kenapa? So Ojen harap korang boleh beri peluang dekat Ojen. Kalau sebelum ni Ojen hanya buat kunafa je, tapi kali ni bolehlah Ojen tunjuk bakat Ojen ni satu lagi, iaitu menyanyi. Boleh Adam? Boleh. Of course kita mau dengar Ojen nyanyi lagu raya Banjar versi akustik. Boleh Ojen? Banjar lu. Boleh. Okay, kalau nak perlukan backup vokal, panggil kita orang. Boleh, one set Ojen panggil. Alright. So guys, jom kita layan Ojen Aiwah Raya. Selamat Hari Raya. Si adik si abang gemain nampak lawa. Sudah sebulan berpuasa. Sedar nak tiba hari raya. Tak sabar cepat nak balik raya. Aduh lupa baju dah tertinggal pula. Esok nak raya. Selamat hari raya. Cik adik cik abang kemain nampak lawa. Selamat hari raya. Duit raya jangan buat lupa. Siapa cik manis macam artis jalan melenggo. Hai lawa nak kemana, biar Ojen bawa. Hai lawa nak kemana, biar Ojen bawa. Sabar macam celik no nak raya. OOTD melawang sampai FYP. Selamat hari raya. Cik adik cik abang kemain nampak lawa. Selamat hari raya. Duit raya jangan buat lupa. Tak sabarnya nak beraya. Lawa Aiwah Raya. Aiwah. Selamat hari raya. Cik adik cik abang kemain nampak lawa. Selamat hari raya. Duit raya jangan buat lupa. Selamat hari raya Aidilfitri mulia. Duit raya jangan buat lupa. Duit raya jangan buat lupa.
Hari Wow. Raya. Terima kasih. Jom OTD. Wow, persembahan yang lovely lah bagi raya ni. Alhamdulillah. Thank you. So Ojen, ada tak sepatah dua kata untuk pendengar kita betul. orang yang tengah dengar Ojen sekarang ni? Sepatah dua kata daripada Ojen nak ucapkan terima kasih sebab menjemput Ojen. Cuma datang. di Thank you so set. much. Thank you, Dia thank you. pun tersasul. Ojen harapkan Nervous. lagu Aiwah Raya ni akan menjadi satu fenomena. Mm-mm. Macam mana Amin, Kunafa amin. Ojen macam tu lah lagu Aiwah Yes, Raya. amin. Teruskan streaming lagu Aiwah Raya di YouTube Rusa Music dan teruskan mendengar era Music Music terkini. hit terkini. Selamat, selamat, selamat Hari Raya. Duit raya jangan buat-buat lupa. Selamat Hari Raya, Aidilfitri mulia. Duit raya jangan buat-buat lupa. Duit raya jangan buat-buat lupa.